Jom ikut saya pasang hidroponik mini ni. Let's go. Ibu minta saya tapkan hidroponik ni, nanti ibu nak masuk pertandingan. Kita bersih-bersih dulu kawasan, barulah lega kita nak buat kerja kan. Ini adalah DFT, iaitu Deep Flow Technique. Dia berbeza sikit dengan NFT. Korang tengok memang dah lusuh sangat sebab lama dah tak pakai. Last 2022. Hasil sayur dia memberangsangkan. Korang tengok memang cantik sangat. Jadi kita nak tengok elok tak lagi, boleh tak kita dapat hasil yang sama atau lebih baik. Flow air dan baja dia akan masuk ikut atas, sekali dia akan turun ikut flow pipe ni, dan dia akan masuk balik dalam tong baja kat bawah sekali. Hidroponik ni kira sangat sustainable. Saya cuci pakai sabun basuh baju je dengan pengarah periuk. Ini adalah step pertama, kenalah bersihkan kawasan supaya kita tak ada jangkitan ataupun ada pipe yang tersumbat. Kalau pipe tersumbat ataupun pam mati, semua pokok akan mati. Tak menakjubkan jugalah, dia tahan sampai sekarang walaupun dia berbuat daripada PVC je. Bekas ni sebagai tangki simpanan air ataupun baja, kita bawa keluar barang-barang tu dan basuh balik supaya dia lebih cantik. Kalau korang letak ikan dalam tong tu, jadilah aquaponik. Sama je konsep dia. Tambahkan air dalam ni dan kita nak test kita punya pump ni elok lagi tak. Dia ada pump dan timer. Mari kita test pump kecil ni, dia hidup tak hidup. Pump kecil ni pun dah cukup untuk kita naikkan air sampai ke atas. Dan dia bagi sekali dengan timer. Kita boleh set kekerapan berapa banyak kita nak siram. Kita dah on pump dan kita tengok air keluar. Alhamdulillah, boleh pakai setup ni. Siapa nak part 2 saya bancuh baja AB dan semai benih sayur, cuba komen kat bawah. Bye bye. Assalamualaikum.